2019, 2020 sampai sekarang. Wah, lama bang. So Okey lah. Alhamdulillah naik turun. Walaupun during COVID. Ya, during COVID lah kita orang zas. Alhamdulillah. Sebab orang dulu-dulu dia tak percaya sangat tentang yang brand-brand besar ni, diorang tak percaya tentang live. Diorang tak ada website yang macam Pavilion ke apa semua. Diorang tak main website. Diorang tak percaya. Diorang percaya yang walk in. Bila COVID je, kita memang dah biasa live. Betul. Diorang tutup kedai kan semua, panggil I datang kedai untuk live. Oh, dia orang panggil you datang buat live. So Versace kita number one buyer in Malaysia, alhamdulillah. And then Tommy Hilfiger, Armani Exchange, AX, Armani Exchange. Where were you during that time untuk buat live tu? You dekat Malaysia ke? Malaysia. Sebab kita tak boleh keluar negara, tapi orang Malaysia sebenarnya banyak duit. And then ramai yang duduk dekat rumah tak tahu buat apa, and then kerja pun kat rumah. Tak tahu nak habiskan duit kat mana. I on je live. I cakap okay, hari ni Versace sale. So you pergi ke butik? I pergi butik sebab diorang panggil kita pergi sana untuk live. And then I live lah, diorang book bayar. Customer I jenis bayar, terus bayar. And I terus bayar dekat Versace. Lepas tu terus bawa balik barang. You buat live dekat Versace lah? Ya.